Okey, sekarang pukul 4.50 something. Hui, barang Fieraber kan. Ini topi ni pun Fieraber juga Hui. Gila. Depan Ken lagi. Oi, Fieraber lagi. Okey, kita nak pergi camping. Hari ni kita nak buat apa? Rancangan memasak di hutan. Ni aku punya. Oh, ini dah pergi Sweden ni. Berapa ratus kilometer? Jom. Okey. Kita mulakan perjalanan kita. Mana? Sini. Sini nanti pusing susah. Tak ada kosong, ada satu je. Depend cara berjalan. Setengah jam je lah. Tak setengah jam pun, 15 minit. Oh, terbuka. Okay, macam biasa. Naik jambatan ni mula-mula. Kita pergi tempat biasa je. Lantai jebus. Let's go. Okay. Hari ni adalah hari puasa yang ketiga. Kita saya nak masak awal dalam pukul 1 tadi. Tapi tiba-tiba last minute tambah menu, beli barang lagi. Dah lang nak camping kan. So lepas ni lauk berbuka saja ada 2 protein. Lepas tu ada dessert. Lepas tu nak buat sahur lagi. So sekarang pukul 5 dan 5 suku 5.20 macam tu kita akan sampai lah selalunya kat lantai jepus tu. Okay, ya. Harap-harap sempat lah siap masak sebelum berbuka. Okey, dah sampai tempat melintas jambatan runtuh ni. Aku macam biasa, aku pakai aqua shoe. So aku akan lalu dekat air ni lah, kat sungai ni. Let's go. Dia tak dalam pun. Paling-paling sampai lutut je. Okay. Ya. Let's go. Oh, ada orang memilih untuk lalu jambatan ni. Lepas tu tak stable. Weh. Oh, Ali lalu ujung-ujung. Mantap. Okay, kita lepas jambatan tadi, kita dah ambil sempang kiri, lepas tu kiri lagi sampai ke tempat yang macam menaik ni. Okay, mula-mula aku pergi dulu. Jalan ni tak ada tau. Menaik macam ni, ada jalan landai. Tapi sebab ada tanah runtuh ke pokok runtuh kot, dia orang buat jalan baru. Kalau seingat aku lah. Pacak tu ni. Tapi lepas tu nanti turun. Jom. Okay, tengok dorang, tunggu dorang. Barang banyak memang lah. Tu, semua. Oh ni camping ni. Yang ni tak Fieraber ni. Barang semua Fieraber. Cik kontrol nafas, mulut tak buka. Sudahlah. Mantap. Tok puasa-puasa pun bawa beban macam ni. Idola, bukan depan lagi. Ini beg-beg sengit ni. Ni pun barang Fieraber juga di atas bawah ni. Oh, ini Fieraber. Hebat-hebat. Oh, ni pun sama juga ni. Habis skorin. Okay. We are almost there. Penat juga ni bulan puasa bawa beban kot. Jangan kacau Jish tu. Jish tengah barai, dia chef kita. So kita kena jaga hati dia sampai habis dia habis masak.
Lepas tu boleh continue bahan dia balik. Let's go. Sampai dah gang. Inilah dia tempat favourite kita. Kat dalam YouTube aku dah berapa kali dah keluar tempat ni. Harap korang jangan bosan sebab hari ni konten lain sikit. Kita akan masak berbuka dan sahur. Ui, sampah banyak situ teruk lah. Diorang tak bawa balik sampah. Tak apa. Kita tolong kemas apa yang patut. Okay, so ketua. Okay. Dah sampai lagi. Banyak dia sampah ni. Oh, tak banyak doh. Kencing kan lah, kencing. Orang sungai lah. Tak boleh. Kena pergi toilet belakang dah. Okay, tak ada. Tahu. Barai doh. Siapa suruh buat benda macam ni? Weh, teruk ah sampahnya. Jatuh. Okey gang. 6 suku kita baru siap setup kita. Total ada 1, 2, 3, 4 kemah. Situ kemah persalinan sana. Tengah member dengan semayang. Ni tempat kita masak kat sini lah. Hopefully malam ni cuaca okey, tak ada hujan, tak ada apa. Let's go. Kita siapkan makanan dulu. Ada member yang sana dah. Tadi kita orang sampai, sampah banyak gila doh. Banyak gila, busuk kita orang bakar. Sebab kalau tidak barai doh. Okey. Lain kali kalau korang datang pergi mana-mana pun, bukan hutan je, mana-mana saja, jagalah kebersihan tu. Kita orang tadi sebelum makan kita orang asingkan ni dulu. Apa yang canister gas tu kita orang asingkan supaya tak meletup lah. Kita letak sana. Besok kita bawa balik. Alright, update 6.40 malam. Ni tengah rebus anap. Ini kita nanti nak goreng, nak buat ayam balado. Ni nak buat baik. Masak lemak cili api, daging salai. Top doh. Update yang lemak salai tadi kita dah masukkan kental, baru nak masukkan santan. Tumpah. Oh, biasa tu. Kita dapat rakam sedikit kegagalan daripada Jish. Itu nak buat sambal belacan. Ini kita rebus. Ada anjing jaga. Wait. So, kemah maaf. Itu semua. Wait, kita tengok kawasan kita set up ni. Pasang 2 fly sheet. 2 fly sheet. Wak. Ada. Nah. Function doh, ada tisu doh. Nah. Jangan pinggan tau. Nak challenge. Ni semua barang yang kita orang apa namanya? Bekas-bekas semua letak sini. Ni sebenarnya adalah raincoat. Nice. Ni tempat makan nanti buka. Okey, sekarang ni kita nak goreng arnab yang kita rebus tadi. Sebab kita nak buat arnab masak balado. Phone aku. Mana yang sana tak? Phone aku tengah time lapse. Phone dah sini. Kau mengantuk lah. Mana ada buat unggun api ke? Ada. Bakar tu. Jen, kau tekan wap sikit suruh cari kayu api. Jumpa dah. Alah, saya sudah mandi tadi. Saya belum mandi tak boleh cari. Alam dia. Kau mandi awal sangat. Tak tahan dah beli melemas. Malam ni. Sejuk gila tadi aku. Hari tu kita mandi malam ah. Tadi aku paksa tau. Kita hari tu mandi malam tu. Aku rasa shampoo. Jish pun mandi malam hari tu. Mandi malam. Manis kan? Apa tu? Air kau. Aku dah ambil. Allah banyaklah pula lah sini ni. Kopi kau lupa kan? Siap ada semut lagi ya. Ada semut. Itu pemanis. Ni apa ni? Awak ni. Rasa semut naik lah situ. Kau tengok. Aku dah lagi kita minum lah. Aku pernah ada waktu kat bos kan. Orang pasir-pasir aku minum. Oh. Dah lah dah ujung-ujung ni. Ujung-ujung kan. Dah ramai. Boleh buka satu lampu ah. Buka. Itu ada satu lagi lampu tu.
Ni lampu tu gantung kat Jish. Jish, tolong bagi speaker tu boleh je. Speaker tu. Gantung dekat lubang ni. Pak Azlan ke? Lubang ni. Gantung lubang ni, Jish. Gantung lubang ni. Jen, kamu ada Spotify offline tak? Tak ada. Jom, kau ada Spotify offline Tak ada. Aku tak ada Spotify tu, aku tak dengar lagu. Aku dengar Jish nyanyi je tu. Ni. Aurat tak boleh. Okey, sekarang dah berbuka. Amin. Okey, buka. Aku buka Bismillah. Amin. Alhamdulillah, aku dah berbuka dah. Alhamdulillah. Ali buka dengan rokok ke dengan air? Air. Ni nak masak balado je. Sedap tu. Aku buat air. Sedap. Kita pindah tempat tadi sebab gas tadi habis. Harap-harap gas cukup lah. Yang dah siap. Nak masak balado. Daging salai, masak lemak cili api. Telur dadah, lepas tadi sambal belacan. Air longan. Ya, ni. Muka-muka. Ada ni tisu ni. Ni tu kan? Ni kain tu. Okay, sekarang 10.40. Kita nak buat dessert. Kita nak buat apa? Cobbler. Instead of fish, kita buat orange. Sebab fish habis. Penangan Khairul Aming. Thank you Jen buat api. Oh mantap doh. Jom pegang. Alright. Ni arang dah siap. Kita akan pakai arang je. Okey. Ni nak buat apa dulu mula ni? Cairkan the butter. Ini nanti nak tutup ke masa kita bakar? Cairkan butter nanti kot last kali. Tak, Sebab bila bahan dah siap nanti baru letak. Yang ni kan dia butter. Lepas tu bahan yang dia punya tepung tu. Tapi butter Nak gaul kat sini kan? Ambil yang kecil. Yang kecil kan lah. Ini. Nak cairkan butter. Boleh cairkan api. Okey, kita cairkan ni sikit. Kat sini. Aku ni tak tahu dia buat apa ni. Macam kit tu. Mantap dah benda ni. Alif, Alih apa? saya nak tinggikan apa tu? Dah kaki. Rasa vanilla. Rasa vanilla botol kecil tu mana tadi? Kecil lagi kecap kan? Ada tak? Kejap, dia dalam beg. Okey. Tu kat sana buat apa pula? Ni orange Orange. dekat cinnamon. Cinnamon mana? Cinnamon ya? Ni. Ada, kita nak beli dia tadi. Somewhere lah tu. Cinnamon. Sebut kayu manis. Saya tahu. Okey. Sekarang waktu bersahur. Kenapa? Syaksuka doh. Power doh. Feeling. Anjing tengah tidur. Mantap doh. Ni dah sahur awal. Okey, selamat pagi. Sekarang dah pukul 9.30. Kita nak mandi. Tapi sana tu macam ada pokok sangkut, kita nak tolong alihkan lah. Datang je bos. Mantap doh. Alright. Sekarang pukul 11.22. Kita datang, kita balik lagi clear daripada kita datang semalam. So macam inilah guys bila korang bersenggama dengan alam. Okay. Nice juga camping bulan puasa masak malam-malam. Jom. Okay, badan terasa ringan sikit. Dah banyak apa, semua masak macam-macam semalam, menu macam-macam. Kita buka dengan daging lemak salai,
Itik apa? Itik pula anak balado. Malam dessert cobbler orange. Lepas tu sahur shakshuka. Tak sampai lah benda tu. Boleh tak? Okay, jom gerak balik. Pak kena belakang. Bawa paling slow. Okay, dah sampai. Sekejap lah. Best doh. Macam mana Azni? Macam mana first experience camping dalam hutan? Best tu. Bulan Paling puasa. best mandi malam-malam tu. Tapi sebab apa best tak boleh beritahu rahsia. Mandi? Deh. Tapi lauk padu lah semua. Lauk padu ni Chef chef kita dah tak payah bawa chef Ajinomoto lagi lah. Power dah. Tapi pagi-pagi dia kejutkan dah. Tolong lah. Alright, ciao.